Seorang pakar bedah, seorang lelaki yang berjaya, hampir-hampir bertemu dengan buah hati dia. Pasangan hidup dia lah, aku boleh cakap. Tapi takdir ubah pertemuan dia dengan pasangan dia ni daripada pertemuan yang sepatutnya mudah jadi pertemuan yang penuh dengan drama. So ni si drama yang aku tengah layan sekarang, ada dekat iQIYI. Tajuk dia Shine On Me. Benda yang aku suka pasal si drama ni, dia bukan setakat kisah cinta biasa. Dia juga bawa kita kisah luka, kisah kelam seorang lelaki. Dan sepatutnya dia pertemukan dengan jodoh dia. Dan yang menariknya juga cerita ni, dua karakter utama ni. Karakter diorang ni ada few layers. Ada cerita, ada perkembangan watak. Kisah macam mana seorang perempuan yang baru tamat belajar, yang baru nak masuk ke alam pekerjaan. Hidup selama ni suka-suka je. Bila dah masuk alam pekerjaan ni, dia bukan setakat belajar pasal hidup, pasal kehidupan, tapi juga pasal percintaan, pasal pasangan dia. So drama Shine On Me ni korang boleh tengok dekat iQIYI. Drama ni turut dilakonkan oleh Song Wei Long yang memegang watak sebagai Lin Yusen dan Zhao Jinmai yang memegang watak sebagai Ni Ji Guang. Bila korang tengok sendiri si drama ni, korang akan dapat tengok macam mana kisah tentang Ni Ji Guang ni yang berubah daripada seorang pelajar yang aku boleh cakap hidup dia selama ni macam berpura-pura lah. Masa belajar dia suka lelaki lain, tapi bila masuk ke alam pekerjaan, dia jumpa lelaki yang nampak lebih matang, lebih berjaya dan mampu bagi dia harapan yang lebih tinggi. Menarik cerita ni sebab cerita ni bukan sekadar cerita cinta. Cerita ni juga pasal journey, perjalanan kehidupan, pasal career seseorang yang mengubah seseorang tu jadi lebih matang, lebih pandai menilai. So si drama Shine On Me ni korang boleh tengok dekat iQIYI. Korang boleh tengok dekat website iQIYI ataupun download je aplikasi iQIYI. Bila aku tengok cerita ni, hati rasa berbunga-bunga je mat. Korang pula macam mana? Cuba komen kat bawah. Nyaman.